Ayat yang saya tetap ingat, kedai tepi jalan pun harga macam dekat kedai mahal. Masa saya mula niaga dulu, saya, mak mertua saya bagi kedai ni. Dia bagi saya latihan, satu hari. Lepas tu esoknya dia bagi tinggalkan modal RM80 je. Latihan satu hari? Lepas tu modal RM80? Dengan RM80 tu saya beli barang macam susu tu satu tin. Sebab ikan sungai ni harga dia boleh tahan juga. Jadi ada yang pernah kena marah. Dia datang 2 buah kereta, semua ambil ikan patin. Dia expect harga tu semua bawah 100. Harga dia tu taklah mahal, 120 je. Tapi dia punya marah memang marah tu semua. Allah Akbar. Dia tak tahu. Ayat yang saya tetap ingat, kedai tepi jalan pun harga macam dekat kedai mahal. Pembiayaan ni lebih mudah sebab tanpa perlu jumpa tiap-tiap minggu, tanpa interest dan senang. Kata orang tu tak perlu penjamin. Senang kata mudah. Saya pergi bank, apply dan pegawai pun uruskan dengan mudah.